Dajjal Zhao Shanghao, Wojau Sharifah Amalia. Selamat pagi semua, bersama saya Sharifah Amalia. Sekarang ni saya berada di Dewan Asia TV bagi melaporkan pertandingan Chinese Bridge Competition. Jom kita tengok apa yang ada. Jom kita temu bual beberapa peserta pada hari ini. Ini bersama saya 3 orang pelajar daripada Imtiaz Dengoin, iaitu saya Kaisara, Amna, Hanan. Adakah anda ready? Ready. Okey, soalan pertama. Mengapakah anda menyertai pertandingan ini? Kerana saya rasa bahasa Cina ini sangat menarik dan saya boleh mengaplikasikan apa yang saya pelajari dalam bahasa Cina. Soalan kedua, saudari Amna, apakah kelebihan mempelajari bahasa Cina? Saya dapat mempelajari budaya baru dan memahami kaum yang lain. Soalan ketiga, saudari Hanan, apakah persediaan kumpulan anda untuk pertandingan ini? Kami praktis berulang-ulang kali, dengar cara sebutan yang betul dan minta pendapat guru yang mengajar. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada Imtiaz Dengoin. Good luck. Pada tahun bilakah pertandingan ini mula berlangsung? Untuk tahun pertama kita berlangsung pada tahun 2023 dan sepanjang 3 tahun ini kita menganjur bersama dengan Sekolah Imtiaz Marang. So tahun ini kali pertama kita anjurkan di Kuala Terengganu. Apakah objektif pertandingan ini diadakan? So objektif utama untuk mengadakan program ini sebenarnya nak melahirkan lebih ramai peserta, lebih ramai murid yang suka dan minat terhadap bahasa Mandarin dan Chinese Cultural Activity. So untuk demi bagi peluang kepada mereka untuk show off lah, bagi joint activity yang berkaitan dengan Mandarin, dengan Chinese Cultural. Yeah. Adakah wakil Malaysia pernah menyertai pertandingan peringkat antarabangsa? Kita pernah hantar wakil Malaysia untuk peringkat antarabangsa, tetapi wakil-wakil tersebut mereka adalah pelajar di universiti. So harap untuk tahun ini kita ada pelajar di sekolah menengah untuk mewakili Malaysia ke antarabangsa. Okey, sia-sia. Okey, sia-sia. Apakah perasaan Lausha sekolah kita terpilih untuk menjadi tuan rumah pada tahun ini? Okey, perasaan Lausha excited jugalah. Tapi Lausha agak berdebar lah sebenarnya. Sebab ni satu event yang agak besar. Jadi harapnya majlis ni berjalan dengan lancar lah. Okey. Apakah kata-kata semangat Lausha untuk pelajar? Okey, kata-kata semangat Lausha, 加油，你可以的。Okay. 谢谢。 OK，不客气。大家好，我的名字是苏良，今天我想跟大家分享。大家好，我叫哈里斯诺达binti Kamarudin。今天我想跟大家。Saya berhak saya jawablah我的一般说的话，谢谢大家。Lausha, hari ini saya nak main satu game. Di mana game tu saya akan sebut satu perkataan, Lausha akan sambung perkataan saya. Okey. Okey. Xiawu. 吃饭。吃饭。晚上。晚上。上午。上午。8点。谢谢。8点。衣服。马来服。阅读。Wait a minute. Huh? Sekian saya Sharifah Amalia melaporkan untuk TV Hupah. 谢谢大家，再见。